Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ini hari Sabtu, hari Minggu. Kita bersiaran di tapak camping Pantai Bumi Hijau, Sabak Bernam, Selangor. So pagi ni, hari Sabtu ni dah ramai family daripada luar daerah Sabak Bernam yang bercamping di Pantai Bumi Hijau Sabak Bernam. So sebelah sini pun kita ada orang bercamping. Okay. So apa yang menarik dekat campsite dekat sini dekat campsite area Pantai Bumi Hijau ni, kita ada banyak pokok-pokok di tepi sungai pantai ni. Okay, so bila bercamping suasana dia redup, redup. Dan dekat sini korang semua boleh pacak pancing boleh memancing dekat tepi sungai ni tanpa dikenakan apa-apa bayaran untuk memancing, tetapi ada bayaran untuk camping. Satu tapak RM10 lah saya difahamkan. Okay. So dekat bahagian tapak camping ni kita ada sediakan juga pipe air, dan juga kita sediakan plug point. Okay, plug point pun ada. So dekat sini kita ada plug point. Plug point ni korang boleh guna lah. Dan yang penting, paling penting, dekat bahagian campsite ni kita ada sediakan tandas. Ni tandas dia dekat je. Okay. Tandas dia ada 5 pintu lah. Tandas dan juga bilik air, bilik mandi. So ni persekitaran campsite di Pantai Bumi Hijau, Sabak Bernam. Dan selain area bawah pokok ni, kita ada dekat area Flying Fox ni. Flying Fox kita tengah dalam proses pembinaan lagi, belum siap. Okay, di bawah Flying Fox ni kita ada juga campsite untuk atas pangkin, atas deck. Ni so korang pun boleh guna hari ni hari Sabtu, hari Minggu ada lagi 2 kosong untuk deck. Okay, so apa yang menarik kalau korang bercamping dekat atas deck ni, korang boleh terus memancing baling batang pancing terus ke laut. Alright. So yang menarik dekat sini, area sini korang boleh terus sadar dorang mancing terus daripada deck korang terus boleh baling pancing. Kat sini pun boleh. Ni tengok ada orang mancing Dan dekat sini sungai ni adalah laluan untuk sampan-sampan bot nelayan lah. Sini pun ada lagi kosong. Hari ni ada lagi kosong. Boleh muat lagi 3 kemah. Okay. So malam jangan risau, malam kita ada sediakan lampu. Lampu ni kita buka malam daripada pukul 7. Okay, so dekat sana bahagian pantai untuk orang beriadah, makan-makan, kedai makan semua adalah surau semua ada. Surau kita dekat depan sana, tu surau kita. Okay, so kepada korang yang berminat untuk bercamping di Pantai Bumi Hijau, Sabak Bernam, Selangor, boleh terus datang walk in, tidak perlu buat apa-apa booking. Okay. So untuk next video insyaAllah saya akan share lagi kepada korang semua. Alright. Jemput datang, bawa family korang beriadah di Pantai Bumi Hijau. Sama ada korang nak bercamping, okay, nak beriadah dekat tepi pantai, nak BBQ pun boleh, tak ada masalah. Terima kasih semua. Yang penting bila datang sini, pastikan korang kena jaga kebersihan. Dilarang membuang sampah merata-rata di kawasan ini sebab kita dah sediakan banyak tong sampah di persekitaran Pantai Bumi Hijau. Terima kasih semua. Jemput datang ke Pantai Bumi Hijau, Sabak Bernam, Selangor. Assalamualaikum.